Atas yang pilih Ira, mana Ira nak? Ini adik perempuan aku. Bila cuti sekolah kan, aku rasa adik aku ni macam tak ada aktiviti. Hulu ke hilir, main kucing lah, bagai, main daun pisang lah. So memandangkan aku tak ada apa-apa nak buat, aku buat satu challenge dekat adik aku ni. Kau nak tahu kan? Let's go, kita tengok video ni sampai habis. Kan challenge ni Ira, memandangkan dia bosan kan, kita challenge. Ira, Ira pilih. Atas kertas ni ada tulis kawasan. Kita akan pergi kawasan tu. Atas yang pilih Ira, mana Ira nak? Apa tu? Tengok wayang. Yeay. Let's go, kita pergi. Challenge accept. So, dia dah pilih untuk panggung wayang. Memandangkan Kelantan tak ada panggung wayang, so aku akan bawa kereta drive dari Kelantan pergi ke Terengganu. Kita dah sampai ke destinasi panggung wayang kita yang pertama. Masuk je panggung wayang, korang tahulah cerita apa kita tengok sekarang ni tengah viral kan. Korang cari tahu sendirilah. Sehabis siap tonton wayang, korang boleh tengok reaksi muka adik aku macam mana. Aku tak sangka lah, animasi pun aku boleh minat. Cerita ni buat aku menangis terdesak-desak guys. Aku rasa memang layak untuk korang tonton cerita Papa Zola ni. Challenge yang kedua, aku akan bagi kertas ni sama ada Ira pilih yang mana. Agak-agak challenge ni yang mana Ira pilih So guys, video ni terlalu panjang. Aku akan sambung di part 2 selanjutnya. Tengok Ira pilih yang mana satu.